hadir. Yusallitullahu ta'ala alal kafiri fi qabri tis'atan wa tis'inatin nina. Mengerasi Allah Ta'ala terhadap kafir dalam kubur dalam barzah ya. Walaupun ia bakar dalam min ia bakar pak nu. Maka ia hidup dalam halen. Bila bakar dah pun ia hidup dalam satu halen barzah nu. Maka tu helpah mari mereka ulapsa tanhajuhu wa taldauhu hatta takumasa menggigit ulah-ulah mereka tu akan kafir dah. Lepas tu masa sengat ketik ulah-ulah bila mereka tu akan orang kafir tu hatta takumasa hingga kiamat. Lepas tu bisa ya ulah ketik orang kafir sakit tu law annatin ninan minha, dan jikalau sampai ada bahawasa satu ekor ulah naga, kalau satu ekor daripada mula-mula mereka tu nafaqo alal adi, dia lepas pisau yang tak bombing tu ma ambatat khadrahu, tidak tumbuh boleh tumbuh yang hijau dah umur dah pak pisau yang tu apa benih bawah ya benih makayu ni marah sana nak tak pi dah tengok di Saudi Arabia dah Saudi dah duk marah tahun jaga ujian mana balanya ujian jam ujian dah tahu ke itu tumbuh hijau benih tak ada yang jamin ke tak ada. Pak tu ujian berlaku ujian benih duk dalam tanah tak ada apa. Apa baik tak ada marah sarang mana dah terlalu ujian lagi. Tumbuh hijau. Ini dia kata benih kayu hak duk tambah itu kalau kena bisa ulang ni kan apa-apa tak apa. Benih apa? Ternyata tu lah. Kalau ulang tak dunia ni kalau kena sakit biar kat roh. Nabi kata nak dikerasi bagaimana dia mengerasi. Ulang Allah Ta'ala menang hadir ni. Jadi kita dengar benda ni ya takut kita nak buat dah. Hamba yang kafir dan yang fajir tu. Pulus sembilan ulang. Di riwayat ni dah sepengah kita ni tu. Ada tekas skin. Lau annatin ninan. Maknanya jikalau sampai bahawasanya satu ulang daripada nyonya 99 ulang tu. Yang buat bisa ya tu. Pada bombing. Dia tumbuh oleh suatu. Tidak tumbuh oleh suatu ni. Suatu tumbuh yang hijau. Ma ambatat khadra'u, nas dia tidak tumbuh oleh tumbuhan yang hijau. Selama tinggal dunia kekal dunia mana tak ada rumah sama kekal dunia ada apa kemah tak tumbuh tempat tu tak umur bila pak semua tu lepas tu ya ulah bila mari pak tu dah pada dikerasi tu maka menggigit oleh segala ulah itu ulah bila tu akan hamba yang kafir dan yang fajir tu hingga hari kiamat. Ini riwayat lain ni, tak separah tu. Kalau riwayat Busani tadi baik lain. Apa tu tengok ramai hal belafik ni ada. Tu orang kafir tidak percaya masalah mati ada azab yang lebar zah tidak percaya. Hayatnya duk tararak tina duk dalam kubur. Dia buat muka so. Orang bilang hayatnya dulu ngamuk. Hayatnya nak kau agak. Tina duk dalam buat muka. Lepas tu ada fok dia, dalam kalangan fok dia kafir matilah, tak kali-kali memang yang kafir orang marah dia boleh hadir kalau orang lain mungkin. Suta ya bo dia kata orang kafir lah tahran. Asta yang mari pak. Kali tu orang ngomong wah dibuka apa dia orang takut boleh. Ulah apa lawannya tu cucu dia. Apa lah. Waktu bila ramaran. Pada tak ngaji kita nak apa tu ada. Tak ada fikir apa ada fikir apa. Sial kan. Apa tu kalau kita ada sial ni orang ada wabi lah. Sial tu. Tapi kadang-kadang kita kerja kasar apa tu nak biar takut. Ni boleh takut. Payah orang ngajar suruh sekor wabi dia dah aku kata ya salah. Kristian ada bawa orang suruh agama ya Yahudi pun lepas. Ya pasal saya betul lah kok. Padahal tak tahu. Nabi isyarat dah. Alaikum bisawadil azam kan. Lazim kamu dengan ikut kumpulan yang ramai. Ada wahabi, ada suncun HP pesing yang satu dunia. Tak apa yang pesing ni. Tapi ngaru ada juga. Allah ngaru. Sisang kau orang mereka ada sisang lagi. Hikmah kau ada sisang lagi. Supaya ya tak ada kerja. Kau lihat ya. Lihat ya tu tak ada kerja. Ada kerja semua. Tak ada. Kena ada kerja. Ni apa? Orang pun supaya ada kerja. Dia menyesal kan. Apa tu? Apa kena menyesal tu nyanyi? Kalau rupa dia tu kamu mayat tinggal puasa dan tinggal mayat mohon apa tu. Sebut tu Allah kamu saya ustaz. Ceramah je ni. Pino ngodoh dah. Kau tak tiga boleh. Terambil kita tu baca dah dia.
duduk nazar pagi yang marah ada apa habis. Jadi riwayat ni dah sempengah kita baca ni hasaning an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yusallitullahu ta'ala 'alal kafiri fi qabri tis'atan wa tis'ina tinina. Ini memang dulu ada tu. Patut tanhashuhu wa taldawuhu hatta taquma sa'ah. Dikecek taquma sa'ah dulu. Mila itu duduk gigi orang kafir. Dan lah dia ni kafir aja ya. Law anna tinninan min hanafa qalan dirma ambatat khadrahu. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Syaibah. Hadis ni Ibnu Majah dengan Ibnu Syaibah ayat ni. Ada pun hadis kata inna ahadakum iza mata urida alaihi maqaduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar wa yuqalu hadza maqaduka hatta yab'atsuka Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari Muslim.